Dia cakap live. Okey, boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera kepada semua penonton FB Live kita di FB Live Muafakat Mara Malaysia. Terlebih dahulu pada malam ini izinkan saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada yang berbahagia Datuk Syed Alfizal Syed Ahmad, Presiden Muafakat Mara Malaysia. Penceramah jemputan kita pada malam ini yang telah pun bersama-sama dengan saya dapat kita lihat di skrin iaitu Encik Akmal Hafiz Ruslan. Apa khabar Cik Akmal? Alhamdulillah, sihat. Cik kau sihat? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, bersama-sama juga dengan kita pada malam ini adalah Coach Hakim iaitu Setiausaha Agung Muafakat Mara Malaysia dan barisan Exco Akademik Muafakat Mara Malaysia yang komited ya untuk sesi bicara akademik yang diadakan pada setiap hari Rabu jam 9 malam melalui FB Muafakat Mara Malaysia. Dan saya pasti seluruh viewers FB Live Muafakat Mara Malaysia yang setia bersama dengan kita pada malam ini, ayo kita follow, kita like dan kita share untuk kita tambah lagi bilangan follower di FB Muafakat Mara Malaysia. Okay, Alhamdulillah syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya pada malam ini dapat kita bersama-sama dalam sesi bicara akademik siri ke-6 pada malam ini. Ya, Akmal, malam ni sebenarnya kita dah menjangkau ke siri yang ke-6 dah. Bermula daripada siri 1 sebelum ini. Wow, Alhamdulillah. Okey, saya Khotrul Nada Arifin dari bahagian Pendidikan Tinggi dan juga merupakan Biro Akademik Muafakat Mara Malaysia 2025-2027 dan insya-Allah pada malam ini saya adalah moderator anda dan untuk makluman ya semua viewers kita kalau sebelum-sebelum ni kalau kata ada yang terlepas daripada siri 1 sampailah ke siri 5, jangan bimbang sebab kita dapat saksikan dari siri 1, siri 2, siri 3, siri 4, siri 5 ni kita dah upload di platform YouTube Media Muafakat Mara Malaysia. Dan kalau ikutkan semasa siri 1 dengan tajuk Anak Cemerlang Masa Depan Gemilang, peranan ibu bapa dalam proses permohonan ke IPTA dan Mara BPT. Kalau siri 2 pula dulu kita ada A-Level College Mara Seremban. Dalam bicara akademik siri 3 kita ada Asasi Kolej Mara dan program diploma di Kolej Profesional Mara. Dan pada bicara akademik siri 4 kita ada program International Baccalaureate di Kolej Mara Banting. Dan untuk yang kelima baru-baru ni iaitu program matrikulasi KPM. Baiklah, nampaknya viewers kita ni semakin bertambah, ramai yang telah pun bersedia. Tuan-tuan dan puan-puan boleh meninggalkan komen untuk nyatakan MRSM mana dan boleh nyatakan hadir. Okey, agar kita dapat meriahkan lagi ruangan komen supaya engagement kita malam ini adalah yang paling tinggi. Okey, so Kemal kalau kita tengok kat sini, ada tak lagi? Okey, kita dah ramai ni view kita. Okey, nampaknya viewers kita ni semakin bertambah. Itulah betul Cik kau. Kalau tengok Okey, sebenarnya kat dalam Facebook Live ni pun Muafakat Mara Malaysia ni dah 40 view bersama-sama dengan kita. Tapi kalau mungkin kita nak tahu juga yang sama-sama menonton ni kata MRSM coklat. MRSM mana tu coklat tu? Daripada Abir Hashid. So boleh komen dan juga sebagainya ni daripada MRSM Lenggung juga hadir Cik kau. betul. So kita akan kata MRS yang mana dan lepas tu kita akan tulis hadir macam tu. Baiklah, sekarang ni, okey,
Akmal, okey, kita akan terus ke agenda yang seterusnya. Malam ni kita akan bawakan satu lagi topik yang sangat penting dan dinanti-nantikan oleh semua viewers kita ya. Yang mana terutama sekali untuk anak-anak calon SPM dan ada sebahagian daripada mereka telah pun selesai sebenarnya menduduki peperiksaan SPM 2025 dan telah pun berada di rumah. Kepada yang masih berada di sekolah semua, kita ucapkan di MRSM, kita ucapkan terus berjuang. Dan pada malam ini kita bawakan topik yang khas, okey, yang hangat, iaitu TVET Mara. So, sesi bicara akademik ini bertujuan memberi gambaran yang jelas dan panduan ya, serta langkah-langkah yang penting serta tips mungkin bagaimana untuk memohon program TVET Mara. Dan pada malam ini saya dah beberapa kali pun perkenalkan penceramah kita, iaitu Encik Akmal Hafiz Ruslan, yang sememangnya tidak asing lagi kepada kita semua kerana wajahnya dapat kita saksikan di kaca TV, terutamanya di RTM, dan juga merupakan hos BIS Malaysia di TV1 dan suaranya sering kita dengar di Bernama Radio. Boleh saya akan share sedikit biodata penceramah kita pada malam ini. Bertugas sebagai penolong pegawai latihan vocational dan dari cawangan perhubungan luar dan antarabangsa, Unit Media Penjenamaan dan Promosi TVET Mara di bahagian kemahiran dan teknikal BKT Mara. Dan memang tepatlah pilihan kita pada malam ini kerana untuk membicarakan tentang TVET Mara, beliau merupakan pakar untuk penjenamaan, komunikasi strategik, promosi pendidikan TVET, pengurusan kandungan media dan hubungan media. Terlibat secara aktif dalam memperkukuh penjenamaan TVET Mara sebagai laluan pendidikan dan kerjaya yang berimpak tinggi, bertindak sebagai ejen penghubung antara TVET Mara dan media arus perdana termasuk televisyen, media digital dan platform rasmi. Mengangkat naratif kejayaan pelajar, pensyarah dan institusi TVET Mara ke peringkat nasional dan antarabangsa, terlibat dalam liputan dan promosi pencapaian TVET Mara di acara berprestij seperti World Skill Asia, dan baru-baru ni Akmal memang ada yang menang kan, yang keluar di FB Mara, betul tak? Betul. Dia World Skill Ya. ASEAN, Malaysia menjadi juara keseluruhan dan sebahagian besar yang menyumbang pingat kepada negara adalah daripada TVET Mara ekosistem kita sendiri dan juga baru-baru ni Tahniah. World Skill Asia. Tahniah kita ucapkan. Dan seterusnya Akmal juga ya membantu untuk sebagai pro TVET Mara menyampaikan mesej TVET secara strategik, berfakta dan dekat dengan masyarakat. Untuk itulah Akmal, apa kata saya menjemput, okey, dan dipersilakan untuk membuat sesi perkongsian bersama semua, okey, ahli-ahli kita pada malam ini di FB Live Mufakat Mara Malaysia. Silakan Akmal. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada Cik Kos sebagai moderator untuk sesi perkongsian dan dah pun ke siri yang ke-6 Cik Kos. Juga kita nak ucapkan terima kasih kepada Hari ini Muafakat. siri yang ke-6. Oh, seri yang keenam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pastinya akan lebih banyak lagi sesi perkongsian yang bermanfaat untuk kita bawakan kepada anda semua. Jadi, untuk hari ini kalau kita tengok ataupun kalau saya lihat sendiri di Facebook Muafakat Mara Malaysia, kita ramai penonton-penonton dekat sini. Mungkinlah saya boleh say hi-hi kepada mereka daripada Subest, MRSM Kubang Pasu, MRSM Kuala Terengganu, MRSM KK. Wow, jauh. Alhamdulillah, MRSM TGB, MRSM MUA, MRSM Langkawi, Gemencih. Ini kalau boleh ataupun boleh kita kira semua seluruh Malaysia, seluruh MRSM
join kita pada malam ini. Alright, jadi anda akan bersama dengan saya, Kamal Hafiz Ruslan. Seperti mana yang Cik Kot kongsikan tadi, saya dari bahagian kemahiran dan teknikal, dan bahagian kemahiran dan teknikal ini kita menjaga ataupun kita mengawal selia institusi TVET di bawah MARA yang secara direktnya. Kita ada Kolej Kemahiran Tinggi MARA, KKTM, kita ada MARA Japan Industrial Institute, MJII, dan juga kita ada Institut Kemahiran MARA, IKM. Jadi ketiga-tiga ini kita gabungkan untuk kita lebih mudah untuk kenal, kita panggil sebagai TVET MARA. Dan apa yang boleh saya kongsikan untuk Next Gen TVET MARA ini, dia istimewanya kita create ataupun kita design untuk pelajar-pelajar dari MRSM. Laluan yang kita bawakan kepada pelajar-pelajar MRSM ni laluan yang boleh kita katakan macam laluan premier kepada ekosistem pendidikan MARA khususnya. Sebelum saya nak memulakan, saya nak membawa daripada perkongsian yang berbahagia Datuk Zul Fikri bin Osman, Ketua Pengarah MARA sendiri. Kalau kita melihat kepada laluan pembelajaran pengajian lepasan pelajar-pelajar daripada SPM dan juga sambung belajar dan pembiayaan pelajaran MARA yang kita taja pelajar-pelajar ini kebanyakannya ataupun lebih ramai daripada di luar daripada ekosistem MARA sendiri, daripada SBP, daripada sekolah-sekolah lain. Jadi kita nak mengubah kita punya landscape ataupun kita nak membawa sebenarnya laluan daripada pelajar-pelajar MRSM ini sendiri supaya masuk ke TVET MARA dan juga menjadi sebahagian daripada pelajar-pelajar yang kita bawa untuk menyambung pengajian ke luar negara melalui kita punya ekosistem. Baik, jadi untuk Next Gen TVET MARA ini kita katakan sebagai khas kepada pelajar-pelajar MRSM. Tapi sebelum tu, saya nak kongsikan kepada yang menonton ni, saya rasa ada daripada ibu bapa, mungkin juga ada daripada guru-guru MRSM seluruh Malaysia. Kita ada 25 institusi pendidikan TVET MARA di seluruh Malaysia. Maksudnya kita ada setiap negeri tu at least kita ada satu kita punya institusi. Contohnya macam kita ada di kalau di atas sekali di Berseri ataupun di Perlis kita ada Institut Kemahiran MARA. Dan untuk pembahagiannya IKM kita ada 14 institusi IKM di seluruh Malaysia. Kita ada 10 KKTM di seluruh Malaysia dan juga satu-satunya MARA Japan Industrial Institute MJII di Beranang, Selangor. MJII ni dulu dikenali sebagai Kolej Kemahiran Tinggi MARA Beranang, kemudian kita rebrandnya menjadi MJII, dan semua ini masih kekal lagi secara direct untuk institusi pendidikan TVET di bawah MARA. Kalau kita tengok sebenarnya ada juga institusi-institusi TVET di bawah MARA. Kalau kita tengok macam UniKL dan juga sebagainya, itu adalah institusi TVET boleh kita katakan sebagai private di bawah MARA. Alright, jadi ingat Next Gen TVET MARA, ingat KKTM, MJI dan juga IKM. Jadi kita akan ataupun saya akan bawa anda semua menelusuri sesuatu perjalanan yang mungkin kita akan rasa macam ada dekat sini rupanya, macam kekaguman itu insya-Allah anda semua akan lihat dan juga membuka mata dan juga membuka minda kepada kita semua yang rasa-rasa sebelum ni laluan TVET ni untuk pelajar-pelajar yang kurang berjaya, pelajar-pelajar yang tercicir, tapi sebenarnya laluan TVET ini boleh menjadi satu destinasi yang boleh mencipta masa depan dan juga menjayakan kecemerlangan, ignite passion dan juga build the future. Alright. Jadi saya akan kongsikan kepada anda semua, kepada penonton-penonton kita. Wow, alhamdulillah saya tengok dekat sini dah pun 81 yang view bersama-sama dengan kita. Jadi untuk TVET MARA ataupun Next Gen TVET MARA ini kita nak membina
pengetahuan ataupun nak membina satu daya fikir pelajar-pelajar MRSM ini yang sebelum ini mungkin laluannya untuk sambung belajar, sambung pengajian ke universiti, ke luar negara dan juga sebagainya. Dan sebenarnya untuk laluan daripada KKTM, MGI dan juga IKM ini ada untuk ke luar negara juga. Jadi kalau kita tengok dalam comeback ni, aku belajar cemerlang, mesti berani pilih jalan yang berbeza. Kat sinilah aku discover minat dan kuasa sebenar aku teknologi. Kami bangga kau bukan sekadar belajar, kau cipta masa depan. Kini dia bukan lagi pelajar, dia adalah hero. Kami Next Gen TVET Mara, masa depan bermula di sini. Apa yang kami nak cari sebenarnya adalah pelajar-pelajar MRSM yang berani untuk memilih, berani untuk membina masa depan dengan akademik dan juga kelayakan anda. Dan pastinya Next Gen TVET Mara ini kita memerlukan anak muda yang berani membentuk bakat, membuka jalan masa depan dan juga melahirkan pemimpin dalam industri yang seterusnya. Alright, so kita tengok video ni. Ramai masih percaya event hanyalah pilihan kedua. Pilihan untuk mereka yang tidak mempunyai jalan lain. Tapi benarkah begitu? Hakikatnya, event melahirkan tenaga mahir yang menjadi tulang belakang kepada pembangunan negara. Dari industri elektrik, mekanikal, teknologi maklumat sehingga langsung tukang minyak dan gas, masing-masing mampu mencipta peluang bencana inovasi dan memenuhi keperluan industri yang kian berkembang. TVET bukan untuk mereka yang gagal, tapi TVET adalah untuk mereka yang berani memilih jalan yang berbeza. Yang bersedia menjadi peneraju dan membentuk masa depan yang lebih gemilang. TVET Mara bukan pilihan kedua, tetapi pilihan terbaik untuk masa depan negara. Okay, so sebelum ni mungkin skeptikal ataupun orang selalu rasa macam TVET sebagai pilihan kedua, TVET sebagai pilihan terakhir. Tapi kita nak cuba untuk mengubah pemikiran dan juga tanggapan. Sebenarnya TVET ini boleh menjadi sebagai pilihan utama ataupun laluan utama pelajar-pelajar daripada MRSM khususnya untuk menyambung pengajian untuk membina masa depan. Alright, okay. Ini kita nak kongsikan. Mungkin ada pelajar-pelajar dan yakin juga pasti pelajar-pelajar daripada MSM ni ada impian, ada cita-cita sambung belajar ke luar negara, ke universiti-universiti yang ternama ataupun top 100 universiti kan. Tapi kita ataupun pelajar-pelajar daripada MSM ni mereka perlu bersaing di antara 1,000 ataupun 2,000 yang mendapat keputusan cemerlang dalam SPM. Ini adalah laluan alternatif ataupun nak sambung belajar ke luar negara melalui TVET Mara, kita ada laluannya. Jadi kalau anda semua boleh tengok di slide saya ni, antara alumni ataupun pelajar-pelajar kami lepasan daripada KKTM, MGI dan juga IKM, memang kita hantar pelajar-pelajar ke top 100 World University. Antaranya kalau kita tengok Queen's University di Australia, di New Zealand, di United Kingdom, di Jepun dan juga beberapa negara yang lain. Tapi perlulah ada dia punya kelayakan, pointer dia 3.75 dan ke atas dan juga mencakupi syarat-syarat yang diperlukan. Itu untuk sambung belajar ke luar negara. Dan kalau kita tengok untuk sambung belajar ke dalam negara, universiti-universiti tempatan pun ada juga untuk laluan-laluan selepas, maksudnya lepasan kita di IKM, MJI dan juga KKTM ini. Peringkat pengajian yang kami tawarkan memang sampai peringkat diploma sahaja. Dan untuk sambung belajar, sambung ke peringkat degree, inilah dia laluannya, sama ada
di dalam negara ataupun di luar negara. Jadi kalau kita tengok dari segi faktanya, ijazah PhD di luar negara, seramai 119 pelajar telah pun menyambung pengajian ke peringkat PhD dan juga sambung belajar dalam negara 3,564 pelajar. Jadi kalau kita tengok dekat list kat situ pun, ekosistem pendidikan tingkat mara, kita ada Uni KL yang ada dekat sini. Alright, so saya rasa macam ada masalah teknikal. Boleh dengar ke semua? Saya rasa rakan-rakan kita kalau dekat Facebook boleh dengar dengan jelas. Mungkin boleh bagi komen kat situ jelas. Alright. Okey, saya teruskan. Ini yang saya nak kongsikan kepada anda semua yang sedang menonton. Kalau kita belajar selain daripada untuk menggenggam segulung ijazah dan juga kelayakan, kita juga nakkan gaji yang baik ataupun nakkan gaji yang orang kata besar ataupun tinggi lah. Tapi ini adalah laluan yang terbaik untuk anda semua, untuk adik-adik semua, untuk mak ayah bagi tahu ataupun tanamkan kepada anak-anak kita bahawa laluan TVET ni sememangnya boleh menawarkan ataupun memberikan gaji-gaji yang lumayan, yang berpendapatan tinggi. Jadi kalau kita tengok contohnya dekat sini, daripada yang sebelah kiri sekali itu adalah alumni daripada Institut Kemahiran Mara Kuala Lumpur, yang mana dia mengikuti program peringkat sijil sahaja dan juga membina masa depan. Sekarang ni kalau kita share dia punya gaji tu dah pun 5 angka, Alhamdulillah. Dan kalau kita tengok yang kedua tu professional bricklaying, dan professional bricklaying ni dia bukannya bekerja di dalam negara tetapi juga dia bekerja di United Kingdom. Dan juga yang ketiga ni kalau kita tengok bidang oil and gas, kalau kita tanya kepada rata-rata orang, kalau oil and gas ni memang memberikan pulangan ataupun memberikan gaji yang lumayan. Memang kita ada program-program oil and gas di Kolej Kemahiran Tinggi Mara. Dan juga untuk automotive EV di sebelah kanan sekali ni, ini adalah yang terbaru ataupun uh, sedang mengikuti latihan industri di Tesla dan juga diberikan gaji yang lumayan seperti mana beliau bekerja sebenar. Jadi ini adalah laluan, antara laluan yang boleh kita kongsikan kepada anda semua untuk dengan menggunakan TVET boleh menjana pendapatan tinggi, boleh membina kerjaya, boleh menjadikan masa depan anda itu adalah sesuatu yang lebih cerah dan juga cemerlang. Alright. Jadi kita akan ini adalah khusus lah pula khas untuk kita sharekan kepada pelajar-pelajar MRSM sebenarnya. Kita ada buat untuk My Next Gen Visa dan juga untuk pelajar-pelajar daripada MRSM memenuhi ataupun fill inkan visa ini, dan juga ianya akan menjadi panduan kepada kami memilih dan juga memberikan kepada anda panduan untuk sambung pengajian. Kenapa? Sebabnya daripada hasrat Datuk KP kita, kenapa pelajar-pelajar MRSM tak ramai yang masuk kepada ekosistem TVET Mara sendiri. Dan pada tahun depan kita target untuk pelajar-pelajar lepasan daripada MRSM ini seramai 500 pelajar yang sambung pengajian ke KKTM, MJI dan juga IKM. Jadi untuk peringkat ataupun visa ini dia ada 3 level. Yang pertama, kita akan membawa satu jeni kepada pelajar-pelajar ini mengenali potensi diri, merancang laluan dan juga membina jaringan untuk menjadi pemimpin masa depan. Contohnya, dia nak jadi apa pada masa akan datang? Adakah dia nak jadi creator ataupun nak jadi IoT punya specialist dan juga sebagainya? Adakah dia nak menelusuri bidang oil and gas, dia nak
berkerjaya dalam bidang elektrikal ataupun mekanikal dan juga sebagainya. Jadi apabila kita dah tahu dah hala tuju ataupun kita punya kelebihan, minat, kepakaran di mana, jadi kita akan pergi ke intermediate level, which is fasa ini memberikan cabang laluan kepada pelajar kepada 3 aspirasi tingkat mara, iaitu yang pertama akademik, kemudian kerjaya dan juga keusahawanan. Ini 3 laluan selepas pengajian lah. Yang pertama tu akademik. Akademik ni macam yang saya share sebentar tadi, sambung belajar ke dalam negara dan juga ke luar negara untuk peringkat pengajian yang lebih tinggi yang seterusnya, iaitu ijazah dan juga master dan ke PhD. Untuk kerjaya, ramai ataupun sebenarnya 90% daripada pelajar-pelajar di KKTM, MJI dan juga IKM sebelum mereka tamat pengajian dah pun ada booking, dah pun pihak industri ini job diorang, nakkan diorang untuk terus bekerja. Dan juga kita sebenarnya ada memberikan latihan industri kepada pelajar-pelajar selama 6 bulan sebelum tamat pengajian. Jadi di situ jugalah sebenarnya kita memperkenalkan pelajar-pelajar kita ini kepada industri sebenar ataupun realiti pekerjaan, dan juga mereka akan menyerlahkan potensi mereka bersama-sama dengan pekerja-pekerja yang ada. Dan kebiasaannya, kebanyakannya daripada pihak industri, mereka memang suka dengan pelajar-pelajar lepasan daripada KKTM, MJI dan juga IKM. Kenapa? Sebabnya mereka tak perlu nak bagi kursus, mereka tak perlu nak buat observation yang lama dan juga sebagainya, sebab kita ready for industry, ready untuk bekerja, ready untuk menyumbang tenaga dan juga bersedia. Jadi itu yang menyebabkan pihak industri sangat suka dengan lepasan daripada KKTM, MJI dan juga IKM. Dan lebih menarik lagi, mereka selalunya ditawarkan dengan gaji-gaji yang cukup lumayan dan juga bersesuaian. Di BKT kita pun sekarang menyasarkan ataupun meletakkan target lepasan daripada sijil. Jadi kita akan berkolaborasi dengan industri-industri ini untuk memberikan bukan gaji minimum, bukan gaji minimum RM1,700, tetapi RM1,900 hingga RM2,300 untuk lepasan sijil dan juga untuk lepasan diploma. Kita meletakkan gaji premium ataupun gaji permulaannya RM2,800, RM2,900 hinggalah RM4,500. Jadi ada syarikat yang boleh menawarkan dengan gaji yang kita minta. Jadi itu laluan yang kita berikan dengan gaji yang premium. Kemudian laluan yang ketiga adalah sebagai seorang usahawan. Kerana dalam silibus pengajian kita daripada semester 1 memang dah ada dah subjek keusahawanan, dan di sini kita akan membentuk pelajar-pelajar kita bagaimana untuk menjadi seorang usahawan yang berjaya, membina perniagaan dengan berstruktur dan juga merangka pemasaran perniagaan mereka dengan berkesan. Alright, jadi kat sini akan nampaklah vision itu ke mana. Adakah nak sambung belajar ke peringkat yang seterusnya? Adakah nak terus ke dalam industri pekerjaan, ataupun adakah untuk menjadi seorang usahawan yang berjaya dan juga insya-Allah usahawan yang millionaire. Jadi kita akan selesai untuk level yang intermediate, kita akan pergi kepada advanced level, which is fasa ini pelajar akan mula unlock perjalanan masa depan. Jadi untuk dalam visa My Next Gen ini mereka akan jelas mana hala tuju mereka dan juga apa pilihan mereka. Alright, jadi ini memang kita khususkan untuk pelajar-pelajar lepasan MRSM sahaja. Alright, kita akan teruskan lagi. Jadi ini yang macam saya kongsikan tadi, kita ada 3 unlock new technology. Pertama sekali untuk skill future ready, bermaksud dia akan bersedia untuk pihak industri, dan juga industri bersedia juga menawarkan gaji-gaji yang boleh kita katakan sebagai premier untuk pelajar-pelajar lepasan daripada KKTM, MJI dan juga IKM. Selalunya mak ayah ni risau kan, lepas belajar mereka ni berapa lama nak menganggur, kemudian kalau dah dapat kerja tu boleh ke dapat gaji yang boleh menampung kos sara hidup mereka, sama ada di bandar ataupun di luar bandar. InsyaAllah
dengan TVET Mara, dengan kerjasama dan juga industri-industri yang kita liaise dan juga kita buat linkage, mereka akan menawarkan gaji-gaji yang menarik dengan kemahiran yang pelajar-pelajar kita miliki. Kemudian yang kedua, sebagai own their businesses, turning ideas into product. Dan yang ketiga seterusnya, next level study pathway untuk keluar negara dan juga di dalam negara. Jadi kita bawakan kepada pelajar-pelajar ni adakah untuk menjadi immersive technology ataupun AI ataupun automation, EV green tech, IoT, smart system dan juga 3D printing. Tapi untuk ibu bapa, untuk anda semua yang sedang menonton ni, kita di KKTM, MJI dan juga IKM di TVET Mara ini ada 12 kluster pengajian yang kita tawarkan daripada electrical kepada biomedical, oil and gas dan juga sebagainya. Alright, so kita tengok dulu video. Okey, kalau tengok dekat dalam Facebook ni ada kata uh, tak dengar dia punya sound. Tapi suara saya boleh dengar ke? Admin audio tak ada. Right. Okey, suara saya okey. Tapi mungkin video tadi tu tak dengar kan? Okey, tak apa. Saya ada kongsikan, okey, cantik Cik Kamaru Arifin kata clear, boleh tajuk Arifin kata clear, Alhamdulillah dengar, Alhamdulillah. Okey, yang saya nak kongsikan macam dalam Facebook ni, ramai yang komen ataupun contohnya TS Cik Asmal kata latihan industri, structured internship through industrial needs. Betul, memang itu adalah kepakaran ataupun itu yang kita membina laluan kepada pelajar-pelajar lepasan kami KKTM MJ IKM khususnya untuk kita terus berhubung dengan industri, apa yang industri nak, apa yang industri mahukan daripada pelajar-pelajar ini ataupun pekerja separa mahir ini, bila dia orang ataupun bila mereka terus masuk ke dalam industri, mereka terus bersedia untuk memberikan yang terbaik. Jadi sebab itulah industri-industri ini boleh nak memberikan gaji-gaji yang premium kepada pelajar-pelajar ini ataupun kita katakan sebagai gaji bermaruah. Itu dia. Baik, jadi kalau kita tengok dekat Facebook sekarang ni, dia punya slide masih lagi sama ke ataupun keluar next gen TVET Mara sahaja? Suara jelas, video tak ada sound. Cyber security tu masuk bawah TVET juga ke? Kita memang ada program cyber security di IKM SIG. Itu program-program yang boleh kita katakan sebagai terhangat di pasaran dan juga in advance untuk kerjaya pada masa akan datang. Lebih ramai yang kita perlukan kepakaran mereka dalam bidang cyber security. Jadi ini kalau saya sharekan kepada anda berkenaan dengan laluan highway
untuk highway lebih cepat, lebih pantas dan juga lebih selamat untuk sambung belajar dalam dan juga luar negara daripada lepasan diploma KKTM dan juga MGII adalah selama 2 tahun sahaja. Sebabnya kita dah buat pun mapping bersama dengan universiti luar negara, universiti tempatan dan juga boleh transfer kredit daripada lepasan diploma ini. Jadi untuk program diploma di KKTM, MGI dan juga IKM memang 3 tahun tempoh pengajiannya. Sebabnya kita betul-betul nak bagi pelajar-pelajar ni technical hands-on, pengalaman industri dan juga kalau tengok dia yang last kali tu, item yang last kali yang terakhir, yang menariknya adalah berkenaan dengan tiada iuran pengajian untuk peringkat sijil dan juga diploma. Ini saya nak kongsikan kepada anda juga sebenarnya di bawah MARA sendiri KKTM MJIKM InsyaAllah Alhamdulillah iuran pengajian semua ditanggung oleh kerajaan dan juga ditanggung oleh MARA dan juga kita sediakan allowance kepada pelajar-pelajar kita. Tapi kita bukannya nak highlightkan tentang pelajar ditanggung oleh MARA dan juga kerajaan. Kita nakkan pelajar-pelajar kita ni lepas belajar je memang confirm ada kerja. Confirm ada kerja, kemudian gaji yang ditawarkan tu gaji yang bermaruah, gaji premium. Itu yang paling penting sekali. Sebabnya untuk tempoh menganggur tu rasa macam tak ada tempoh menganggur langsung ataupun kalau rasa-rasa pelajar-pelajar ni nak berehat, itu adalah pilihan daripada mereka sendiri. Program diploma di IKM SIG Kedah, betul? Itu cyber security. Alright. Jadi kita juga dalam pensijilan di KKTM, MGI dan juga IKM dia bukan hanya ada satu sijil sahaja tapi dia ada dui sertifikat contohnya macam daripada Suruhanjaya Tenaga kemudian kita ada pelbagai lagi program oil and gas itu sebab kita nak memberikan added value kepada lepasan pelajar KKTM, MGI dan juga IKM dan juga majikan bila dah ada pelajar-pelajar ni ataupun lepasan pelajar-pelajar daripada KKTM, MGI dan juga IKM ni sijil-sijil yang diperlukan oleh pihak industri sebab itulah mereka ini boleh bayar dengan gaji yang sangat-sangat premium dan juga bermaruah. Alright, kita akan teruskan. Ini adalah sharing. Faham, saya start daripada MRSM. Pada Form 1 saya dekat MRSM Muazzam Shah. Kemudian saya sambung ke pengajian IBET iaitu di Kolej Kemahiran Tinggi MARA Kuantan. Saya ambil dalam bidang Quality and Productivity in Manufacturing Engineering. Kemudian saya sambung study ke University of South Australia di Adelaide. Ini adalah tajaan daripada MARA. So sebenarnya saya sangat bersyukurlah sebenarnya dengan MARA kerana saya memang besar daripada kecil dengan MARA. So saya bersyukur MARA memberi saya peluang. Sebenarnya batu loncatan lah taja saya untuk sambung studi ke luar negara walaupun saya dalam pendidikan IBET. Okey, kalau misalnya boleh dengar, ini adalah daripada laluan ataupun ekosistem MARA itu sendiri yang mana Dr. Wan Nur Sofia ini adalah daripada pelajar MRSM dan juga MRSM Muazzam Shah. Beliau sambung pengajian di peringkat diploma di Kolej Kemahiran Tinggi MARA Kuantan dan seterusnya sambung belajar, sambung pengajian ke peringkat ijazah program pelajar cemerlang di University of South Australia dan seterusnya mendapat pekerjaan di MARI dan sekarang ini sebagai pegawai penyelidik kanan MARI dan dia punya gaji kalau kita tengok dengan premiumnya dengan knowledge dan juga dengan exposure daripada pihak industri memberikan beliau satu nilai yang begitu berharga untuk beliau sendiri. Okey, saya rasa macam video-video ni tak dengar Kalau saya nak sharekan seterusnya ni, ini pula daripada alumni ataupun graduan Kolej Kemahiran Tinggi MARA Kemaman, Muhammad Syuaib bin Abdul Malik dan kini merupakan project engineer di ExxonMobil Refinery Louisiana USA, Amerika Syarikat dan siapa sangka
pelajar daripada KKTM Kemaman, daripada TVET Mara boleh menjawat jawatan sebagai project engineer di Amerika Syarikat bersama dengan satu company yang begitu gah di dunia untuk ExxonMobil. Jadi kalau mereka boleh, tidak mustahil pelajar-pelajar MRSM boleh juga mengikuti jejak langkah beliau ini. Alright, ini yang kita katakan tadi tu ataupun yang saya katakan tadi tu untuk Pro Career Pack, yang mana kita bukan hanya ada satu pensijilan sahaja, kita ada dual certification, ataupun sekarang ni sebenarnya ada lebih juga, ada 3 certification untuk beberapa program yang ada. Dan juga kita sediakan untuk bootcamp, cari kerja terus. Kita memang menyediakan pihak industri bersama-sama dengan kita untuk membina laluan kerjaya kepada lepasan pelajar kita dan terus hantar kerja. Jadi untuk peringkat permulaan gajinya daripada 2,500 sehinggalah 4,000 lebih. Ini untuk dapatkan gaji yang 4,000 lebih itu berdasarkan kepada potensi diri, macam mana pelajar-pelajar ini menyerlahkan kemahiran mereka. Sebab kita di IKM ataupun di KKTM MJI ni, kita memberikan input, kita memberikan kemahiran, kita memberikan facilities, kita memberikan ilmu kepada para pelajar, dan akhirnya para pelajar ini akan menzahirkan potensi mereka dalam pihak industri. Tapi kami yakin dan juga pasti pelajar-pelajar daripada graduan daripada KKTM, MJ dan juga IKM semuanya boleh mengaplikasikan kemahiran dan juga ilmu yang mereka pelajari di KKTM, MJ dan juga IKM. Alright, ini adalah saya punya ataupun kita punya alumni daripada KKTM Kuantan juga, dan sekarang bekerja di Tesla Gigafactory Berlin, Germany. Sebelum saya buat Ausbildung, saya ada sebagai manufacturing engineering design KKTM Kuantan, Kolej Kemahiran Penyimaran Kuantan, and after that baru saya buat Ausbildung. So saya dapat Ausbildung ni daripada kolej saya KKTM. Waktu tu pengarah KKTM ada bagi offer sponsorship lah. Tapi zaman ni buat sponsorship, dia collaborate dengan Mara, and then saya try apply dengan ke member saya daripada KKTM juga. Itu dia kata dia tak pernah pun terfikir sebelum ni boleh sambung belajar, boleh bekerja di luar negara dengan berbekalkan TVET yang mereka miliki. Tapi inilah sebenarnya kita nak kongsikan kepada anda semua sebenarnya. Dengan TVET boleh mencipta masa depan, boleh merealisasikan impian anda yang rasa-rasa macam tak dapat sambung belajar ke luar negara, tak dapat bekerja di luar negara. Jadi dengan laluan TVET ini, semuanya tiada yang mustahil. Seterusnya, ini adalah daripada alumni kita juga, Marajapan Industrial Institute, MJII, which is macam saya kongsikan tadi, kita ada dual certification, iaitu diploma dan juga kompetensi certification, dan sekarang ini beliau bekerja sebagai Network Operation Engineer di Celcom Digi Central Region. Baik, sebelum saya nak teruskan, saya nak tanya juga rakan-rakan kita di Facebook, boleh dengar tak suara saya dengan jelas? Kalau boleh dengar suara saya dengan jelas, boleh type yes dekat dalam komen Facebook Muafakat Mara Malaysia. Betul, Cik Kamarul, Haji Kamarul. Kemahiran adalah kerjaya. Kemahiran, kalau kita tengok sebenarnya sebelum ni, Yang amat berhormat Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Timbalan Perdana Menteri juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, yang mana beliau menyatakan bahawa TVET ataupun skills
is a new currency. Cuba anda bayangkan kemahiran merupakan mata wang baharu kepada negara kita. Jadi kalau kita tak grab the opportunity tu sekarang, kita mungkin akan ketinggalan. Dan juga untuk peluang pekerjaan, peluang anda mendapatkan skop pekerjaan daripada kemahiran ini sangat-sangat banyak untuk masa depan anda. Okey, banyak yang kata yes. Alhamdulillah, suara saya jelas. Jadi kalau suara video dalam slide tu adakah jelas juga dalam Facebook ni? Kita nak tahu. Alright. Mini Hussein kata yes. Mustafa bin Mokhtar kata yes. Yes, boleh dengar. Alhamdulillah. Okey. Saya nak share ini. Kalau yang kalau Facebook tu tak dengar, kita boleh tengoklah dia punya description tu. Antara China dengan Barat lah. So kalau korang nak nampak opportunity macam ni juga, so jom lagi tahu untuk KKTMG. Sebenarnya saya juga dah berada daripada sistem Barat. Sebenarnya saya dekat daripada sebagai pemain. So memang dengan Barat, so saya sambung pula saya dengan dekat KKTMG. So memang semua ada Barat. Hari ni saya dapat opportunity. Ada Barat juga. So program qualification kita dengan so, saya nak ucapkan terima kasih kepada saya. Saya akan buat dengan baik. Terima kasih, Mana. Alright, Alhamdulillah. Saya rasa macam dekat dalam Facebook boleh dengar kan audio dalam slide ni. Ini adalah merupakan graduan daripada ataupun laluan dia MRSM Bagan Datuk, kemudian sambung belajar dekat Kolej Kemahiran Tinggi Imara Petaling Jaya. Belum habis belajar lagi, mereka dah dapat tawaran ke China untuk projek ECRL, dan sebenarnya daripada program-program yang memerlukan kemahiran tinggi, yang memerlukan skill-skills kompeten dan juga sebagainya, semuanya ada di KKTM MJ dan juga IKM TVET Mara itself. Yeah. Izrin Abu Bakar kata KKTM Kuantan program apa yang bekerja di Tesla Germany? KKTM Kuantan program mekanikal pembuatan, dan kalau kita tengok sebenarnya semua program yang berada di KKTM Kuantan tu boleh untuk melayakkan graduan-graduan kami bekerja dan juga sambung belajar ke Jerman dan juga untuk membina kerjaya di sana. Suara video tak jelas sangat, perlahan. Audio dari video kurang jelas. Dengar tapi audio video tu slow, tak apa. InsyaAllah nanti kita akan cuba untuk perbaiki dari segi audio di slide. Baik. Ini adalah antara yang boleh kita katakan ataupun boleh kita share dengan anda semua. Bukan seorang, bukan dua orang, bukan tiga, bukan lima, bukan 10, tapi 33 orang pelajar yang kita dapat hantar, dapat memberikan laluan kerjaya kepada mereka untuk mara ECRL, apprenticeship, bekerja di sana, membina pengalaman dan juga membina kerjaya. Jadi sebenarnya untuk di luar negara ini, pelajar-pelajar berkemahiran ataupun graduan-graduan pekerja-pekerja berkemahiran ini, mereka memang lebih suka untuk mendapatkannya daripada orang Malaysia, sebab kemahiran-kemahiran yang kita berikan tu memang menepati apa yang mereka nak, dan juga semuanya ada di KKTM, MJ dan juga IKM. Automotive Manufacturing, betul? Untuk Tesla tadi sememangnya lah untuk bidang otomotif, tapi semua bidang ada laluan untuk bekerja dan juga sambung belajar ke luar negara. Okay? Alright. Itu tadi kalau misalnya nak sambung belajar, kemudian untuk kita masuk dalam industri. Tapi satu lagi laluan yang awal-awal tadi saya dah share dengan anda semua. Menjadi usahawan yang berjaya, menjadi usahawan yang boleh memberi peluang pekerjaan kepada masyarakat sekitar dan juga
boleh menjana pendapatan yang sangat-sangatlah lumayan. Itu menjadi usahawan ataupun entrepreneur. Jadi impian anda dengan adanya kemahiran, dengan adanya pengajian dan silibus usahawan daripada semester 1 sehinggalah habis. Jadi ada pilihan, ada laluan untuk anda menjadi usahawan yang berjaya, menjadi bos muda. Sebabnya dalam ekosistem MARA ni kita ada sektor keusahawanan, kita ada sektor pendidikan. Jadi sektor keusahawanan dan sektor pendidikan dia memang saling melengkapi dan juga kesaling hubungan itu memberikan ataupun menjadikan graduan-graduan ini usahawan yang sangat-sangat berjaya. Jadi berbanggalah kerana anda berada dalam keluarga besar MARA dan juga ekosistem MARA dan juga Gen TVET. Next Gen TVET MARA. Ini Saya usahawan memperiksa memang sangat berjaya. Kalau boleh dengar suara dalam slide ni, boleh kata yes. jalankan perniagaan pusat servis dan bagi kereta, pemegang AP dan pengimport kereta daripada luar negara. Saya adalah seorang usahawan MARA hasil daripada ekosistem TVET MARA itu sendiri. Merupakan alumni IKM Bursary, Berlin dan UTL MFI Batu dalam bidang otomotif. Pertama sekali, saya nak ucapkan tahniah dan syabas kepada semua graduan MARA. Anda semua memang terbaik. Hari ini adalah bukti usaha dan pengorbanan anda semua. Ini bukan sekadar sebuah fikir. Ia adalah simbol ketabahan, semangat dan kejayaan luar biasa. Ingatlah yang ini bukan pengakhirannya. Ini adalah permulaan perjalanan yang lebih indah. Teruskanlah melangkah, mencipta peluang, meraih kejayaan demi membanggakan keluarga, bangsa dan negara. Alhamdulillah. Syukur di atas rezeki dan nikmat hari ini. Terima kasih MARA. Terima kasih TVET. MARA memang terbaik. MARA memang terbaik dan ini merupakan salah seorang dan sebenarnya graduan ataupun lepasan daripada KKTM Meja IKM ni dah terlalu ramai yang menjadi usahawan yang berjaya, terlalu ramai usahawan yang jutawan, tapi kita tampilkan kalau kita nak kumpulkan semua ataupun kita mainkan semua tu mungkin sehari ni tak cukup untuk saya share dengan anda. Ini salah seorangnya pelajar ataupun graduan daripada Institut Kemadamaran Bursary IKM Bursary, kemudian dalam bidang otomotif. Sambung belajar ke UniKL, Universiti Kuala Lumpur dan juga dengan ekosistem keusahawanan MARA sekarang ni di bahagian utara. Siapa yang tak kenal dengan perniagaan PMH, perniagaan Mazlan dan juga Hashimah. Masih lagi muda, berjaya dan juga menjadi jutawan. Jadi kalau anda, anak-anak daripada MSM dan juga sesiapa sahaja nak menjadi usahawan, memang laluan untuk KKTM MJ dan juga IKM adalah laluan yang terbaik untuk anda menjana pendapatan. Selain daripada memberikan peluang pekerjaan, kita juga boleh membangunkan ekonomi setempat, membangunkan ekonomi diri dan juga seterusnya boleh menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Ini salah seorang yang berjaya. Kemudian kita nak sharekan juga kepada anda, selain daripada program-program yang boleh kita katakan sebagai macam hard skill kan, otomotif, electrical, mechanical dan juga sebagainya, kita juga ada menawarkan program fashion di KKTM Rembau, Kolej Kemahiran Tinggi MARA Rembau, which is KKTM Rembau kita panggil sebagai art school ataupun design school yang menawarkan program-program, contoh dia diploma reka bentuk ataupun fashion, reka bentuk perabot dan juga sebagainya. Jadi kalau anda kenal dengan label One and Mary, pernah membuat baju untuk penyanyi terkenal iaitu Aina Abdul masa juara lagu yang dia punya topi besar, topi hitam semua tu, itu adalah rekaan daripada One and Mary daripada KKTM Rembau. Dan laluan artikulasi beliau, mereka ini berdua ini dan alhamdulillah sekarang ni dah pun berjodoh, dah pun menjadi suami isteri di Harriet Ward University Scotland dan juga menyertai banyak fashion runway di luar negara di Milan dan juga sebagainya. Alright, define and lead. Selain daripada itu juga, ini adalah antara teknousahawan kita panggil sebagai teknousahawan ataupun usahawan yang sangat-sangat berjaya, yang sangat-sangatlah membinakan
pendapatan mereka lumayan. Kalau kita tengok kat situ daripada 1.2 juta, 1.3 juta sampailah Nakib Hassan tu 6.2 juta dia punya income dalam tempoh setahun. Ini program Diploma Teknousahawan Reka Bentuk dan Pengeluaran Perabot yang kita tawarkan di Institut Kemahiran Mara Alostar. Dari IKM ke CO PMH. Betul. Betul. Ini semua DNA TVET Mara, DNA KKTM, MGI dan juga IKM keberhasilan kemenjadian pelajar-pelajar kami, pelajar-pelajar daripada KKTM, MGI dan juga IKM yang boleh membina masa depan. Okey, ini adalah program, ini adalah jutawan-jutawan kabinet. Selain daripada itu, okey, kita saksikan video korporat daripada TVET Mara. Oh, video tak ada sound ke? Ya, Cik Akmal, yang video ni kita tak dapat dengar dia punya sound dia. Tapi tak apa kot, kita boleh lihat kan? Dari bagus korang. Tak ada suara ya video. Okey, tak apa. Sebab kalau kita tengok video ni, dia cuma ada music background saja. Tapi yang paling penting adalah dia punya informasi dalam video tu. Alright, jadi apa yang saya nak kongsikan kepada anda semua yang sedang menonton kita ni, di KKTM MJ dan juga IKM, bidang-bidang teknikal yang kita tawarkan kepada anda, kita ada 12 kluster daripada, kalau boleh saya kongsikan kepada anda, daripada bidang ataupun daripada kluster bioperubatan ditawarkan di KKTM Ledang, kemudian bioteknologi di KKTM ataupun Kolej Kemahiran Tinggi Mara Lenggong, untuk pemprosesan bahan di Kolej Kemahiran Tinggi Mara Masjid Tanah Melaka. Dan untuk kluster otomotif, dia ada banyak program dan juga banyak tempat yang kita tawarkan untuk kluster otomotif. Untuk kluster mechanical pembuatan, untuk program-program ini ditawarkan di beberapa institusi, iaitu di KKTM Kuantan, KKTM Balik Pulau, KKTM Pasir Mas dan juga beberapa IKM yang kita tawarkan. Kemudian untuk kluster elektrik pun ada, kluster elektronik, kluster minyak dan gas, kluster mechanical service, kluster awam, mostly di KKTM Seri Gading, kluster seni dan reka bentuk dan juga alam bina. Alright. Okey, kita dah pun sampai ke penghujung. Ini kita nak gambarkan kepada anda lifestyle di Gaya hidup. Next Gen TVET Mara. Cipta aspirasi bersama TVET Mara. Anda adalah pemimpin masa depan. Okey, so saya nak sharekan kepada yang sedang menonton kita di Facebook sekarang ni. Sebenarnya untuk KKTM, MJ dan juga IKM ni bukan dikhususkan untuk MRSM saja. Kita open untuk semua. Kita open untuk pelajar-pelajar daripada semua lepasan sekolah, tak kira lah anda lepasan daripada sekolah biasa ataupun MRSM dan juga sebagainya. Jadi kalau misalnya nak sambung belajar ke KKTM, MJ dan juga IKM, anda boleh terus untuk layari laman sesawang www.tvetmara.edu.my. Jadi saya rasa Cik Kot setakat ini mungkin apa yang boleh saya kongsikan ataupun saya boleh jawab soalan daripada rakan-rakan kita di Facebook. Fairuz Ahmad katanya
Dengan adanya Next Gen TVET ni, ambilan cuma untuk pelajar lepasan MRSM je ke ataupun seperti sebelum-sebelum ini, di mana pelajarnya datang dari sekolah harian, SPP dan sekolah-sekolah lain yang daripada MRSM boleh. Tapi untuk Next Gen TVET ini, kita beri laluan khas, laluan khusus untuk pelajar-pelajar MRSM. Jangan risau, yang lain juga ada peluang. Memang ada laluan untuk ke KKTM MJ dan juga IKM. Okey, Cik Kot, rasanya setakat ini saja perkongsian yang boleh saya berikan kepada anda semua. Kembali kepada Cik Kot. Okey, terima kasih Akmal atas perkongsian yang sangat berinformatif ya. Saya sebenarnya sangat tertarik tadi bila Akmal cakap pasal gaji bermaruah. Okey, dia punya keyword kita ni gaji premium dan tak ada tempoh sebenarnya untuk menganggur. Maksudnya Akmal, apabila pelajar-pelajar TVET Mara ni habis saja belajar, terus ada kerja yang menanti mereka, betul? Betul, Cik Kot. Bukan tu je satu, Cik Kot. Sebenarnya, pelajar-pelajar ni belum habis belajar lagi, mereka telah pun di-booking oleh pihak industri. Contohnya macam Toyota. Toyota nakkan pelajar-pelajar daripada IKM Jasin, IKM KKTM Masjid Tanah. Dia nak 20 orang. Okey, dia nak booking dah. Kelas ni semuanya lepas dia habis belajar ataupun latihan industri dekat Toyota dan terus ditawarkan kerja. So, tak sempatlah kita menganggur. Tak sempatlah kita nak berhura-hura. Tapi kalau misalnya anda nak ambil tempoh rehat boleh. Tapi kalau ada laluan terus kerja, kita ambil terus kerja macam tu. Best tak best? Oh, best. Okey, Akmal, kita ada satu soalan ya daripada Ida Adriani. Ada kelaluan untuk Mescom di Facebook? Mescom, menarik. Mescom, okey. Mescom, Mass Communication ataupun komunikasi ni untuk bidang TVET di KKTM, MJI dan juga IKM, kita tak ada spesifik untuk program Mescom, tetapi ada related juga untuk program Mescom ini di Kolej Kemahiran Tinggi Mara Rembau, yang mana kita ada tawarkan program animasi digital, kita buat filem dan juga sebagainya. Di situ juga kita belajar untuk program Mescom ni. Tetapi untuk spesifik program Mescom di KKTM, MJ dan juga IKM tak ada. Tapi untuk soft skill sebenarnya di TVET Mara ni kita berikan pendedahan kepada para pelajar untuk public speaking dan juga sebagainya. Okey. Saya juga ada nampak komen daripada apa nama salah seorang view kita sekarang ni daripada Cik Asmar OP Marlip ni dia kata ada di KKTM Rembau digital media dan perfilman. Komen dia. Betul. Mm-mm. Betul. Sebab di KKTM Rembau tu memang macam saya kongsikan tadi, KKTM Rembau adalah kita punya design school ataupun art school. Kita ada program diploma media digital, kita ada program animasi. Jadi kita implementkan ataupun dalam syllabus tu memang ada ciri-ciri ataupun Mescom itu. Tapi untuk betul-betul program Mescom, kita tawarkan diploma Mescom memang tak ada dekat KTM dan juga IKM. Buat apa kalau kita nak dapatkan knowledge yang satu laluan, which is kita ada yang percambahan ilmu, percambahan teknologi dan juga kemahiran, pilihlah KKTM, MJ dan juga IKM. Okey Akmal, ada last kita ambil satu lagi soalan last daripada FB kita ni di ruangan komen daripada pagar sekolah. Dari Wow. MSM Ulul Albab, ada program lain tak? Saya rasa maksudnya dia mungkin bertanya adakah mungkin ada program hufaz ke? Mungkin Okey. kajian khas ke? Untuk KKTM, MJ dan juga IKM, kita memang ada program TVET Tafiz. So, program TVET Tafiz ni kita ada antaranya di Kolej Kemahiran Tinggi Mara Ledang dan Kolej Kemahiran Tinggi Mara Ledang kita menawarkan program dalam kluster bioperubatan ataupun biomedical. So, biomedical ni unik dia, menarik dia. Kalau Cik Kot, apa yang terbayang dekat kepala Cik Kot, kita bercakap tentang biomedical. Dia berbeza yang saya tahu daripada perubatan lah kan? Betul? Right. Dia ada kaitan dengan perubatan. Okey. Mhm. Kalau kita belajar medik, kita dia akan jadi doktor. Baik, doktor dia punya kerja adalah merawat pesakit. Tetapi di hospital yang paling penting untuk
membantu doktor adalah mesin-mesin yang ada dekat sana. Mesin X-ray, mesin MRI, mesin dan juga sebagainya. Jadi doktor-doktor ini dia tak ada kemahiran juga kepakaran untuk membetulkan mesin-mesin yang ada di hospital untuk membantu mereka. Jadi kepakaran ataupun engineer, technician yang kita lahirkan dari Kolej Kemahiran Tinggi Mara Ledang inilah yang akan menjadi pakar membentuk untuk membina dan juga ekosistem yang terbaik dalam bidang perubatan, which is dia adalah di sebalik mesin-mesin yang ada di hospital itu untuk dibaiki dan juga untuk pemasangan dia. Okey, baiklah, para menonton sebenarnya boleh teruskan tinggal soalan di ruangan komen sebab nanti sebenarnya ada tim daripada Cik Akmal ya sebenarnya yang akan bantu dan jawab. Baiklah Akmal, nampaknya kita ni semakin berada di penghujung sesi kita. Alhamdulillah ya, terima kasih diucapkan kepada semua penonton yang setia bersama dengan kita daripada awal hingga ke akhir sesi kita pada malam ini. Dan ribuan terima kasih kami ucapkan kepada Encik Akmal Hafiz Ruslan atas penerangan yang sangat jelas dan sangat penuh dengan informasi. Baik, terima kasih Jacob. Okey, akhir kata Akmal, daripada Akmal ada apa untuk kita beri highlight ke sebelum kita nak tutup sesi kita pada malam ni? Saya rasa macam mudah je untuk kita semua ingat. Jadikan TVET sebagai pilihan utama anda membina masa depan dan juga untuk anda mendapatkan pendapatan gaji yang bermaruah dan juga gaji yang premium. Wow, DNA, TVET, Mara. Betul Akmal ya. Dan insya-Allah untuk itu kita akan berjumpa lagi dalam Bicara Akademik siri yang ketujuh dengan tajuk Pengiraan PNG di MRSM pada hari yang sama, pada waktu yang sama, pada minggu hadapan. Jangan lupa follow, like dan share Facebook Muafakat Mara Malaysia. Saya Qotron Nada Arifin mewakili Biro Akademik Muafakat Mara Malaysia memohon izin untuk mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi. Bye-bye. Bye-bye.